Soalan yang pertama, apakah pendapat Afiqah tentang reka bentuk laman web ini? Jadi, pada pendapat saya, reka bentuk laman web ini sangatlah menarik dan juga kemas. Susun atur yang digunakan amat memudahkan pengguna untuk melihat setiap bahagian dengan jelas. Selain itu juga, penggunaan warna dan struktur halaman juga sesuai serta tidak terlalu serabut. Soalan kedua, adakah kandungan dalam laman web ini mudah difahami? Tolong jelaskan ya. Bagi saya, ya, kerana kandungan dalam web ini amatlah mudah difahami kerana bahasa yang digunakan sangat jelas dan juga ringkas. Maklumat disusun secara teratur mengikut topik, menjadikannya lebih mudah untuk difahami dan juga dibaca oleh pengguna. Soalan yang ketiga, bagaimanakah laman web ini membantu Afiqah memahami topik JKEB 1072? Laman web ini sebenarnya amat membantu saya dalam memahami topik JKEB 1072 dengan lebih baik kerana ia menyediakan maklumat yang tersusun dan juga lengkap. Contoh serta penerangan yang diberikan juga amat memudahkan saya untuk mengaitkan konsep yang dipelajari. Soalan yang keempat, cadangkan penambahbaikan yang boleh dibuat untuk memperbaiki laman web ini. Jadi untuk penambahbaikan pula, menambah lebih banyak elemen visual seperti gambar ataupun carta supaya lebih menarik. Selain itu juga boleh juga ditambah sebagai video penerangan agar pengguna lebih mudah memahami isi kandungan. Soalan yang kelima, adakah laman web ini mudah diakses dan digunakan? Boleh beri pendapat Ikhlas? Ya, laman web ini mudah diakses dan digunakan kerana susun atur yang ringkas serta navigasi yang jelas. Pengguna boleh bergerak dari satu halaman ke halaman lain dengan lebih mudah tanpa kekeliruan. Dan soalan yang terakhir, soalan yang keenam, apakah pengalaman Aqilah selepas menggunakan laman web ini? Pengalaman saya selepas menggunakan laman web ini adalah positif kerana ia membantu saya mendapatkan maklumat dengan lebih cepat dan teratur. Selain itu, laman web ini juga menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif.